warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aini binti Amran dari SMK Pancu Seremban. Perkongsian amalan terbaik saya yang bertajuk meningkatkan autonomi murid dalam pembelajaran melalui pendekatan kelas idaman yang berasaskan pembelajaran sosial dan emosi atau SEL. Perkongsian di bawah subtema pengurusan bilik darjah dan kesejahteraan murid. Kajian ini dilaksanakan di sebuah sekolah menengah harian kelas 3 Al-Ghazali. Murid-murid dalam kelas ini mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza. Dalam konteks bilik darjah, saya mendapati isu berkaitan emosi, disiplin dan motivasi diri sering memberi kesan kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemerhatian awal dan refleksi PDP, murid didapati kurang mampu mengawal emosi, kurang yakin membuat keputusan serta tidak mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajaran. Keadaan ini menyebabkan autonomi murid sukar untuk dibentuk. Kajian ini dilaksanakan bagi membina autonomi murid melalui penerapan pembelajaran sosial dan emosi. Matlamat kajian adalah untuk melahirkan murid yang mampu membuat keputusan dalam pembelajaran mereka. Objektif kajian adalah untuk meningkatkan pengurusan emosi, hubungan dan empati serta disiplin dan tanggungjawab murid. Pendekatan kelas idaman dilaksanakan melalui modul SEL yang diintegrasikan dalam PDP Pendidikan Islam. Murid terlibat dalam aktiviti refleksikan diri, perbincangan kumpulan, simulasi situasi dan latihan membuat keputusan. Tawan dilakukan secara berterusan melalui pemerhatian bilik darjah, jurnal refleksi murid, rekod disiplin serta kerjasama guru subjek, guru disiplin serta ibu bapa. Penilaian dibuat menggunakan soal selidik awal dan akhir bagi menilai perubahan tingkah laku dan kemahiran sosial serta emosi murid. Patan kajian menunjukkan peningkatan ketara dalam pengurusan emosi, hubungan dan empati serta disiplin dan tanggungjawab. Selain itu, kelas ini juga berjaya memperolehi pengiktirafan kelas terbersih sebanyak 5 kali dari Mei hingga Ogos dan rekod pointing turut menurun. Kesimpulannya, pendekatan kelas idaman berasaskan SEL berkesan dalam membina autonomi murid dan wajar diperluaskan bagi menyokong aspirasi kurikulum persekolahan 2027.